Selepas lebih sedekad menggarap skrip, naskah serang pertama arahan Zulkarnain Azhar akhirnya ke layar perak 28 Mei ini. Diilhamkan daripada kes jenayah berprofil tinggi yang pernah mencetus fenomena, Polong menjanjikan pengalaman seram yang menyentuh sisi gelap dalam diri manusia. Perinciannya dalam seni dan hiburan hari ini. Jangan fitnah. Berlangsung di Petaling Jaya semalam, tayangan malam gala filem Polong penuh debaran apabila majlis itu diselubungi suasana seram. Penonton yang hadir turut dikejutkan dengan aura misteri yang dibawakan barisan artis seperti Jun Lo Jong, Mimi Lana dan Nadia Disa, sekaligus menguatkan lagi elemen seram yang menjadi tunjang filem berkenaan. Polong mengisahkan Fatima lakonan Mimi Lana, seorang wartawan yang cuba membongkar kisah silam seorang bomoh wanita Maria Hadi yang pernah terjerumus dalam amalan ilmu hitam. Polong kali ini saya bahagian wartawan jenayah kan, dan saya berpeluang untuk menemu ramah seorang pesalah sel akhir kan. Saya rasa itu sangat-sangat experience barulah untuk saya kan. Walaupun benda itu bukan actual benda yang terjadi, tapi saya tetap dapat rasa vibe tu juga. Konflik berterusan apabila anak Maria iaitu Marisa berdepan dilema sama ada terus mewarisi atau memutuskan legasi gelap yang ditinggalkan ibunya. Watak oleh Maria Hadi, saya rasa jarang untuk kita ketengahkan dalam filem tempatan satu sosok tubuh wanita yang seperti kita, tidak berpenampilan seperti manusia biasa tapi menyeramkan. Boleh saya katakan ini adalah filem fiksyen lah. Jadi tak adalah, kalau ada persamaan ke apa benda, itu adalah saya punya inspirasi saja. Belum pun menjengah pawagam, Polong sudah mula menghantui ruang digital apabila meraih reaksi positif peminat filem seram. Kalau orang sebab fitnah, pasal keluarga aku. Malah, ramai memuji persembahan pelakon Jun Lo Jong sebagai antara elemen paling menyelah menerusi watak Maria Hadi. Pasal anak aku.